Minta bajet nanti jumpa saya untuk turap ni. Belok sangat tu. Memang ada Alhamdulillah. Turap dia kan? Ya, untuk turap. Memang kalau ikut dulu projeknya kami cadang nak minta tempat ni jadikan masjid punya padang. Tapi tak lulus. Jumpa nanti. Jumpa apa ni? Mana? Jatuh bandar. Ni, saya buat arrangement nanti. Kita selesaikan sekali ni. Buat plan dia tu kat sini, ambil plan dia tu. Plan dia ada kan? Plan apa dia? Di kawasan ni. Kau ada. Buat plan dia tu, tandakan masjid punya mana, menghadap ni. Itulah kalau kita buat badan terbuka tu, buat macam futsalnya tu, mana kalau program nak budak-budak nak main pun, memang tak ada halangan pun. Yalah. Main cara berbumbung, ada bumbung lagi selamat lah. Yalah. Halangan. Macam kalau buat nak main bola tampar ke apa ke. Sini ada padang lain kan? Ada depan salah satu tu. Yang Ada futsal. Ada futsal tu. Apa masalah kat sini? Tu cadang nak minta lah ada. Bukan tak minta nak cat. Cat je? Cat. Pagar pula. Tak ada pagar. Ada dah kita buat. Cat. Lepas tu nak minta dari segi peralatan. Peralatan apa? Kursi meja. Burung punya pun meja boleh tengok pun sedih juga tengoknya kursi meja dia tu. Boleh tengok kan?